Abah selalu cakap, keluarga kalau ada kasih sayang, susah macam mana pun Tuhan akan buka jalan. Asalkan kita ada akhlak dan ilmu, kita akan sihat dan juga selamat. Ayah, kubur mak kat mana? Hidup kita akan harmoni. Sebab tu Mak pun selalu pesan, keluarga tu pilihan kita. Kalau kita pilih kasih, kita akan pilih bahagia. Kakak fikir apa? Tak payahlah fikir benda yang dah lepas, ya? Mira masih tak faham kenapa dari kecil Mira rasa Mira tak layak dapat kasih sayang. Mira bersyukur sangat dapat jumpa Mak dengan Abah, dapat tolong isi kekosongan Mak dengan Abah selama ni. Tapi bila Mak dengan Abah dapat adik, Mira rasa macam dah tak perlu ada Mira lagi. Macam Mira kena keluar cari dan pilih keluarga baru. Maafkan Mira. Mira tak dapat nak balas budi dan jasa Mak dan Abah. Adik, kakak dah buat yang terbaik untuk adik. Maafkan kakak ya. Kakak sayang sangat dekat adik. Terima kasih sudi terima kakak dalam hidup adik. Kakak bangga sangat dengan adik. Rahmat tak pernah marahkan kakak. Mak cakap, kalau kakak tak pilih Mak, siapa yang akan pilih Mak? Kalau kakak tak ada, Mak pun tak ada. Rahmat tak pernah putus doakan kakak. Kakaklah yang raja adik semua benda. Kakak tunjuk dekat adik macam mana nak jadi orang. Kakak bagi adik rasa selamat. Tapi bila kakak tak ada, dunia ni rasa kosong. Sebab kakak jugalah bagi adik rasa happy je masa adik kecil-kecil dulu. Adik akan sentiasa pilih kakak. Kakak pilih adik ya. Adik sayang kakak sampai bila-bila. Terima kasih pilih Mira jadi anak angkat. Dia dah serik. Dia rasa tak ada orang nakkan dia. Kami berharap sangat yang tuan dan puan boleh pujuk dia dan beri kasih yang dia perlukan. Mak pilih Mira. Mira pun pilih Mak dengan Abah, Mak dan Abah tak pernah salahkan kakak. Kami cuma rasa sedih sebab kakak kena lalui semua ni seorang-seorang. Mak selalu cakap, Mira cuma perlukan ruang sendiri. Satu hari nanti dia akan balik. Dia tahu kita sayangkan dia. Dia tahu kita keluarga. Terima kasih pilih kakak, Abah. Mak, kadang-kadang kita rasa yang kita dah buat pilihan yang paling elok untuk diri kita. Sebab kita rasa yang tak ada orang akan pilih kita. Tapi kita lupa, apa-apa pun pilihan kita, sesiapa pun pilihan kita, keluarga kita akan sentiasa pilih kita. Itulah makna sebenar kasih keluarga.